खूबसूरत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pemusafiran Adnan dan Ros di bumi Pakistan kembali bersambung semula di episod yang kelima. Dalam episod ini, kami telah pun berada dalam wilayah Hunza. Itinerary utama kami pada hari ini adalah untuk melawat Altit Fort, iaitu sebuah istana dan kubu bersejarah yang terletak di lembah Hunza, Gilgit-Baltistan. Sepanjang perjalanan mendaki gunung, kami telah mula dapat menyaksikan cherry blossom dan bunga-bunga apricot kembang mekar di kiri dan kanan jalan. Indah tau. Musim bunga di Pakistan. Ini dia, kami dah pun sampai di puncak macam gunung lah, puncak gunung. Dan dari sini kami berjalan kaki untuk sampai ke istana. Tapi seronok jugalah jalan-jalan ni, kita boleh lihat macam mana masyarakat mereka, perkampungan mereka, dan sepanjang jalan ni kita boleh jumpa anak-anak dara yang cantik macam ni. Juga kita boleh lihat bagaimana perkampungan dan macam mana masyarakat mereka menjalankan kehidupan. Altit Fort adalah sebuah istana kubu yang berumur lebih dari 900 tahun. Ia dibina oleh orang Baltit, iaitu nenek moyang masyarakat Hunza sekarang. Altit Fort pernah menjadi kubu pertahanan untuk pelbagai pemerintah dan puak selama berabad-abad dahulu. Dulu ia di bawah pemerintahan oleh Mir Hunza sebelum mereka berpindah ke Baltit Fort. Kita saksikan macam mana masyarakat mereka berjual beli kat sini. Seronok lah kan. Untuk masuk ke sini, kita dikenakan tiket ya. Harganya dalam RM27 dan harga berubah-ubah mengikut musim. Sekiranya ke Hunza, kita harus ke Altit Fort tau, sebab di sini kita akan dapat memahami sejarah dan juga budaya kehidupan masyarakat Hunza. Altit Fort telah diiktiraf oleh UNESCO pada tahun 2011. Ia adalah merupakan kubu dan istana yang dibina lebih pada 1100 tahun dahulu. Altit Fort merupakan kubu perang, penjara, bilik rahsia dan juga tempat penginapan pemerintah Mir. Kita sekarang sedang melalui lorong kampung Altit untuk menuju ke istana. Keliling fort ini merupakan kampung batu yang dibina sejak 800 tahun dahulu. Jalan masuk ke fort melalui lorong sempit dengan pintu ukiran kayu dan yang di rumah-rumah juga daripada batu, bumbung daripada kayu, banyak ditanam pokok anggur tau kat sini. So tak ada taman moden, yang ada cuma wad kehidupan dari zaman Old Sird Road lagi. Di fort ini, pemerintah Mir menanam banyak pokok-pokok di sekeliling Altit Fort untuk tetamu diraja je. Namun sekarang orang ramai dah boleh masuk untuk berada di taman ni. Terdapat banyak pokok seperti pokok apricot, cherry, walnut, rose dan yang umurnya semua dah 300 tahun. Paling cantik untuk berada di taman ini adalah pada musim bunga, pada bulan Mac hingga Mei. Semua pokok apricot putih, merah jambu, mekar macam dan cerita dongeng. Inilah dia sebahagian daripada tamannya.
Di istana ini kami mendapat khidmat guide yang memberi penjelasan di dalam bahasa Inggeris tentang sejarah tamadun Althea Fort ini dengan karakternya yang kelakar, easygoing dan happy telah menambahkan keceriaan kami untuk berada di istana ini. Muhammad Jabir, you are most welcome. This is Althea Fort 1100. Yes, this is built by the people of Little Tibet. This is Tibetan architecture built on the mountain interlocked wooden frame. We enjoyed 6 earthquakes in a month. Yeah. So and it was battlefield. Maharaja Kashmir, Indian Army, Santalations attacked to the same. So because it was the gateway of Silk Road. Entrance of building is here. Inside door fans are very low. Everybody please inside mind your head. Jaga kepala. Lokasi pembinaannya adalah strategik, terletak di atas bukit menghadap Sungai Hunza. Ia lebih 1000 kaki dari arah sungai. Penting dan sejarah kerana kedudukannya di laluan sutera. Atit bermaksud this side down. Dibina menggunakan batu, tanah liat dan kayu, sekarang menjadi tapak warisan yang dipelihara rapi oleh Agra Khan Foundation dan berfungsi sebagai muzium. Inilah dia suasana dalaman di dalam istana ini yang masih dipelihara sebagaimana sewaktu Raja-Raja Mir masih lagi menghuni di sini. Selepas Pakistan merdeka pada tahun 1947, Mir bersetuju untuk menyertai Pakistan dan bebas daripada British. Tetapi, dia masih lagi kekal sebagai Mir of Hunza dengan kuasa tempatan. Dari sudut ini kita boleh melihat Sungai Hunza yang dengan warna biru turquoise tu begitu indah terbentang, saujana mata memandang. Tapi tempat yang indah ini sebenarnya adalah merupakan tempat kerajaan Mir menghukum pesalah dengan memaksa mereka terjun membunuh diri. Indah tapi seramlah kan? View Gunung Rakaposhi melatari istana Althea Fort ini menjadikannya sangat indah dan rasa macam nak duduk lama-lama je dengan udaranya yang nyaman, dengan sungai, dengan gunung. Ya Allah, cantik sungguh Hunza. दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन। Dari kubu nampak lembah Hunza, lebuh raya Karakoram, Sungai Hunza dan Gunung Bersalji. Raja Mir kehilangan kemampuan untuk menjaga dan membaik pulih istana ini setelah Presiden Zulfikar Ali Bhutto telah bertindak reform semua negeri-negeri kecil termasuk Hunza, Nagar, Chitra ditarik balik kuasa. Mir Jamal Khan merupakan Mir terakhir. Gaji elang kerajaan dihentikan, tentera dibubarkan, mahkamah Mir ditutup. Hunza terus menjadi daerah bawah kerajaan Pakistan. Walaupun Mir sudah tidak lagi mempunyai kuasa di Hunza, namun keturunannya masih lagi sangat-sangat dihormati di sini. Mereka kekal dianggap sebagai simbol yang membuktikan wujudnya pemerintahan beraja di Hunza. Baiklah,
Sekarang ini sama-samalah kita menyaksikan suasana persekitaran Altic Fort di Hunza Valley. Saya dan suami mencuba rasa dry apricot atau apricot kering yang ada dijual di sini. Alhamdulillah rasanya sedap dan yang penting ia sangat berkhasiat. Jadi kalau datang ke Pakistan, jangan lupa untuk membeli apricot kering sebagai buah tangan atau oleh-oleh untuk kita bawa pulang. Dengarkan keriangan kanak-kanak bermain lumpur dalam kolam tu. Sebagai negara 4 musim, pastinya mereka sangat seronok bila berubah cuaca kan. Dapat matahari, ada air bertakung, ada lumpur. Jadi mereka just enjoy kehidupan seharian mereka. Kat mana-mana pun boleh bermain dengan riangnya. Kanak-kanak kat mana-mana pun bahagia. Itulah. Alhamdulillah. Ini cantik tapi pendek. Oh, tak nampak pakai tudung kan? Ini boleh laras. Dia boleh laras Habislah. sampai sini. Habislah. Boleh laras. परचम मेरी शान सबसे ऊंचा पाकिस्तान. Suami Adnan teruja untuk merasai bagaimana suasana masyarakat Pakistan lepak di waktu petang. Tu dia. Dia pun nak bergambar, nak buat jadi kenang-kenangan. Dan di sini kami juga tak melepaskan peluang untuk mencari sedikit cenderamata untuk dibawa pulang kepada orang-orang tersayang. Kain biasa je, tak ada kain. How much? Saya beli helmet ni. Dia ada kulit apa? Dari Pakistan. Pakistan ya. Hunza tak ada, Hunza. Hunza ni? Ni border. Kami berada di Altic Fort ini sehingga senja melabuhkan tirai. Dari itu, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa untuk subscribe, share dan like. Resmawani Mak Zin. Kita akan jumpa lagi insya-Allah dan see you soon di Hopper Glacier. Masih lagi dalam wilayah Hunza yang cantik dan indah tak terperi ini.